3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Dimensi Kolektivisme dalam Organisasi Polis, iaitu aplikasi perbandingan antara Polri Indonesia dan PDRM Malaysia bagi mata pelajaran subjek SCCAJ 2023 Komunikasi Antara Budaya. Ahli kumpulan 3 terdiri daripada pertama, Muhalijah binti Muhammad Yunus, nombor metrik 289149. Kedua, Muhammad Rasid bin Maknong, nombor metrik 289107. Dan yang ketiga iaitu Najmi Arifin bin Abdul Hadi, 289152. Bagi meneruskan pembentangan kami yang berikutnya, apakah yang dimaksudkan polisi dan juga PDRM? Apakah bezanya ya? Mari kita sama-sama mengupas persoalan ini. Pengenalan PDRM. Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM merupakan sebuah agensi penguatkuasaan undang-undang utama negara yang bertanggungjawab dalam mengekalkan keselamatan, ketenteraman awam serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat Malaysia. Visi PDRM menjadi sebuah pasukan polis bertaraf dunia yang profesional, berintegriti dan dipercayai rakyat. Misi PDRM mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan awam. Misi PDRM mengekalkan keselamatan dan ketenteraman awam demi kesejahteraan negara dan rakyat. Kedua, mencegah dan membanteras jenayah secara berkesan dan berterusan. Ketiga, menguatkuasakan undang-undang secara adil dan berintegriti tanpa mengira pangkat, kedudukan dan latar belakang. Keempat, memberikan perkhidmatan kepolisian yang berkualiti serta mesra rakyat. Kelima, memperkukuh kerjasama dengan masyarakat dan agensi lain bagi memastikan keselamatan negara sentiasa terpelihara. Seterusnya, mari kita mengenal Polri. Polisi Republik Indonesia ataupun Polri merupakan sebuah institusi penguatkuasaan undang-undang utama di Indonesia yang bertanggungjawab menjaga keselamatan dan ketenteraman awam, menegakkan undang-undang serta memberikan perlindungan, pengasyuran dan perkhidmatan kepada masyarakat. Polri berperanan sebagai alat negara dalam memastikan kestabilan, keamanan, kedaulatan undang-undang dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Visi Polri, terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib dengan masyarakat yang patuh terhadap undang-undang. Misi Polri, memelihara keselamatan dan ketenteraman awam bagi menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Kedua, menegakkan undang-undang secara profesional, adil dan berintegriti selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayuman dan perkhidmatan yang berkualiti, telus dan berkesan kepada masyarakat. Keempat, meningkatkan profesionalisme, disiplin dan accountability warga Polri melalui latihan dan pembangunan berterusan. Kelima, memperkukuh kerjasama strategik dengan masyarakat serta agensi berkaitan dalam usaha pencegahan dan pembentarasan jenayah. Dan salam sejahtera. Pernahkah anda terfikir apa yang menjadikan pasukan polis begitu padu? Mengapa mereka sanggup mempertaruhkan nyawa untuk rakan seperjuangan mereka? Jawapannya terletak pada polis, iaitu satu dimensi budaya yang sangat berkuasa, kolektivisme. Hari ini kami akan menganalisa bagaimana kolektivisme membentuk dua organisasi pada polis sebesar di rantau ini. Polis Polri Indonesia dan juga PDRM Malaysia. Bersama saya, rakan-rakan akan membedah dimensi budaya yang tersembunyi ini dan kesannya terhadap organisasi kepolisian.
Mari kita kenali dua organisasi. Pertama, Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia ditubuhkan pada 1946, memiliki 440,000 anggota. Merupakan salah sebuah pasukan polis yang terbesar di Asia Tenggara yang melindungi 270 juta penduduk di Indonesia. Yang uniknya, Polri ini sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, iaitu mereka berprinsip gotong royong, rukun dan juga musyawarah adalah DNA mereka. Adalah PDRM, iaitu Polis Diraja Malaysia, ditubuhkan pada 1807, memiliki 130,000 anggota antara pasukan polis tua di rantau ini. Mereka dilatih di Pulau Pol dengan nilai disiplin, kesetiaan dan juga perkhidmatan. PDRM menggabungkan nilai Melayu, etika Islam dan juga warisan British. Kedua-dua ini beroperasi dalam masyarakat yang sangat kolektivis dan inilah fokus kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Al-Fibri Abdul Hadi. Nombor metrik saya adalah 89152. Sekarang kita faham tentang kedua-dua organisasi ini. Mari kita lihat apa itu kolektivisme. Hotstep mendefinisikan kolektivisme ini sebagai definisi dimensi budaya di mana kumpulan itu lebih penting daripada individu. Dalam budaya kolektif, seorang itu tidak berdiri sendirian. Mereka terikat dengan kumpulan yang kukuh, sama ada keluarga, tempat kerja atau komuniti. Ciri-ciri utama kolektivisme. Okey, pertamanya adalah identiti kumpulan mengatasi identiti pribadi. Anda, bukan saya, tetapi kami. Okey, yang keduanya adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah di mana dia satu nilai yang tertinggi. Mengkhianati kumpulan adalah satu dosa yang tak boleh dimaafkan. Dan yang ketiga adalah keharmonian, lebih penting daripada kebenaran. Konfrontasi ataupun dapat dielakkan untuk mengekalkan kesatuan. Keempat adalah keputusan yang dibuat secara berkumpulan, bukan solo. Konsensus diutamakan. Dan inilah yang dijadikan polis Asia yang sangat unik. Menurut model Hofstede, Indonesia dan Malaysia adalah negara yang paling kolektivis di dunia. Indonesia mendapat skor 14 daripada 100 pada skala individualism, bermakna mereka sangat kolektivis. Malaysia pula berada pada tahap 26 juga sangat tinggi. Nilai-nilai ini meresap masuk ke dalam institusi mereka termasuk pasukan polis. Tetapi persoalannya adalah kolektivisme Polri dan juga Malaysia adalah sama. Mari kita lihat lebih dalam. Sekarang, mari kita melihat Polri. Polri bukan sekadar organisasi polis. Ia adalah manifestasi jiwa kolektif Indonesia. Esprit de corps ataupun keluarga kedua. Dalam Polri, pegawai tidak lihat unit mereka sebagai tempat kerja tetapi sebagai kekeluargaan. Kedua, pegawai diasuh untuk mengutamakan pasukan berbanding diri sendiri. Satu identiti, satu tujuan dan satu nasib. Gotong royong cara hidup. Konsep gotong royong kerja berkumpulan sukarela adalah DNA Indonesia. Dalam Polri, ini bukan slogan, ini adalah cara hidup. Pegawai saling bantu-membantu tanpa mengira pangkat. Operasi dilakukan bersama dan tanggungjawab dikongsi. Kepimpinan paternalistik, iaitu ketua dalam Polri bukan sekadar pemberi arahan. Ia jugalah figur bapa yang dilindungi dan juga anak buah. Jaminan tekankan, iaitu pemimpin yang baik mewujudkan keharmonian, juga menjaga kebajikan, jadi perantara konflik dan juga ikatan emosi yang sangat kuat. Komunikasi dan keputusan kolektif. Komunikasi bersifat sopan dan tidak langsung, iaitu keputusan yang dicapai melalui musyawarah dan mufakat, meningkatkan komitmen bersama namun boleh melambatkan tindakan ketika situasi kecemasan. Inilah DNA kolektivisme Polri. Okey, di sini ada beberapa perkara berkenaan dengan kolektivisme dalam PDRM. Sekarang mari kita lihat mari kita beralih kepada PDRM, iaitu Polis Diraja Malaysia. PDRM juga sangat kolektivis tetapi dengan ciri-ciri yang berbeza sedikit. Keharmonian, perpaduan dan kesetiaan kerjasama berpasukan adalah asas dalam PDRM. Mereka tetap saling bergantung antara satu sama lain dalam setiap operasi. Hierarki yang sangat ketat, itu struktur dalam PDRM sangat berintegriti
organisasi Polri dan PDRM berkongsi ciri koalisme yang kukuh, komunikasi yang sopan yang tidak langsung, penghormatan hierarki, kesetiaan yang tinggi serta kepimpinan patriotistik. Namun, Polri lebih menonjolkan sikap gotong royong, rukun dan juga musyawarah dengan hubungan kerja mesra dan juga unformal. Sebaliknya, PDRM menekankan perkara yang lebih formal, berdisiplin tinggi dan hierarki bergrade tinggi. Dipengaruhi oleh warisan kolonial British menjadikannya lebih tersusun dan lebih tegas. Tapi persoalan besarnya, apakah kesan kolonial ini terhadap organisasi polis? Mari kita selusuri. Hierarki yang sangat ketat iaitu dalam struktur PDRM yang sangat berhierarki dipengaruhi oleh budaya jarak kuasa yang tinggi. Antaranya adalah arahan atasan yang agak mutlak dan pegawai muda dilatih di Satlantas Polis iaitu pelapor bagi memenuhi sepenuhnya setiap rantaian dan arahan. Seterusnya adalah komunikasi sopan dan tidak langsung. Antara pegawai-pegawai PDRM mengamalkan komunikasi sopan dan tidak langsung khususnya dengan atasan bagi menjaga maruah keharmonian serta menyampaikan kritikan melalui saluran formal yang sesuai. Kesetiaan organisasi yang luar biasa yang ada dalam PDRM adalah kesetiaan pegawai PDRM yang sangat tinggi, ramai, berkhidmat antara 30 tahun hingga sehingga 30 tahun bagi melihat kepolisian sebagai identiti hidup dibentuk melalui latihan di Satlantas Polis iaitu pelapor, kesusahan bersama dan semangat setiakawan, penglibatan komuniti secara kolektif. PDRM mengamalkan penglibatan komuniti secara kolektif melalui rakan kop dan rodaan kejiranan bagi mencerminkan gotong royong serta gabungan nilai Melayu, etika Islam dan disiplin yang ada di negara British. Resmi membawa kesan positif yang besar dalam organisasi kepolisian. 1. Kerja berpasukan menjadi sangat kukuh terutama dalam operasi berisiko tinggi yang memerlukan kepercayaan mutlak. 2. Penyelesaian operasi antara unit berjalan lancar melalui semangat yang bergantung. 3. Kesetiaan tinggi mengurangkan kadar turnover dan mengekalkan pengalaman institusi. 4. Komunikasi sopan mewujudkan keharmonian dalaman. Penghormatan hierarki memastikan disiplin serta keberkesanan tindakan kecemasan. Akan tetapi, kolektivisme juga membawa kepada kesan negatif yang tidak boleh diabaikan. Kerana pertama adalah menyebabkan inovasi terbantuk. Hot step memberi arahan iaitu amaran bahawa budaya kolektif boleh menghalang orang daripada menyuarakan idea baru. Pegawai junior takut untuk mencadangkan perubahan kepada pihak atasan dan tak mahu mengganggu keharmonian. Ini boleh melambatkan perubahan organisasi dan penggunaan teknologi baru. Okey, yang keduanya adalah kritikan secara terbuka adalah disekat. Komunikasi tidak langsung bermakna masalah mungkin tidak dilaporkan sehingga ia menjadi sangat kritikal. Pegawai enggan memberitahu pihak atasan tentang kesilapan atau kelemahan korporasi. Dan seterusnya yang ketiga adalah risiko blue wall of silence. Kesetiaan kumpulan yang terlalu kuat boleh melindungi pegawai yang bermasalah. Bahkan sekejap mungkin menutup kesilapan antara satu sama lain untuk menjaga perpaduan unit. Okey, yang keempatnya adalah yang keempat dan terakhirnya adalah bergantungan kepada norma yang tidak formal. Berli dan Juniman memerhatikan bahawa dalam organisasi kolektif seperti Polri, rangkaian peribadi dan hubungan tidak formal boleh mempengaruhi keputusan. Promosi atau pemindahan mungkin dipengaruhi oleh pakatan, bukan merit semata-mata. Bahaya yang wujud dalam PDRM iaitu Polis Gajah Malaysia jika kesetiaan kumpulan mengganggu atau mengatasi integriti pribadi dan accountability. Apa kesimpulan kita? Koalisme adalah pedang bermata dua, membina pasukan yang sangat padu, setia, berkesan dalam operasi, tetapi ia boleh menjadi penghalang kepada inovasi, kritikan membina dan juga accountability. Polri dan PDRM, kedua-duanya membina asas komunisme yang sangat kuat, tetapi ekspresi komunisme mereka berbeza berdasarkan konteks budaya masing-masing. Organisasi bukan statik. Ia boleh dan
perlu berkembang mengikut zaman. PDRM boleh belajar dari Polri iaitu tentang memupuk semangat gotong royong yang lebih mendalam. Polri pula boleh belajar dari PDRM tentang memformalkan struktur tanpa kehilangan kehangatan hubungan peribadi. Kedua-duanya perlu mencari keseimbangan antara kesetiaan kumpulan dan integriti individu, antara keharmonian dan keterbukaan, antara tradisi dan juga transformasi. Hari ini kita telah melihat bagaimana dimensi budaya tidak keletahan ini membentuk cara polis kita berfikir, berkomunikasi dan juga berhikmat. Memahami konstitusi ini bukan sekadar latihan akademik, malah ia adalah kunci kepada kepolisian lebih mendalam, lebih profesional dan lebih relevan untuk masa hadapan. Kedua-duanya perlu